Malam ini kita nak tengok satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Quran sebelah, ambil buka muka surat 449 ayat 102. Cerita pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim dan anaknya, putranya Ismail alaihi wassalam dalam peristiwa pengorbanan yang cukup besar. Tuan-tuan, kesemua anbiya adalah berkorban dalam pengorbanan yang cukup tinggi. Mereka mendahulukan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka demi redha Allah Subhanahu wa taala dapat berkorban apa sahaja, bukan hanya harta benda, bukan hanya nyawa binatang, tetapi nyawa anak yang sedang